Sekolah tinggi lah Irman. Masjid Nur Saadah. Saadah. Masjid Nur Saadah. Dalam belakang tak senang. Dah beli makanan ke? Belum. Beli siapa kah? Sini. Makanan Ada siapa? ada di jalan ada juga. Di kita selalu beli sini di belakang Habas Haji siapa kah? Sekarang untuk promo. Lah berdekit je kan. Oh, ya kan? Oh, bagusnya ada internet. Mana kita pergi? Nah, boleh kita nak tengok kat YouTube nanti. Kita pergi mana ni? Sarah. Aisyah nak tengok kat YouTube nanti. Sarah pun bye-bye. Bye-bye. Pada dia gambar. Nampak kamera. Nanti Sarah nak buat lagi sejuk. Dalam bilik yang tak ada cermin. Lebuh Raya Pihin Sri Haji Adnan bin Haji Satim. Sahabat Mardi, Mardi kucing. Ni Mardi. Mardi. Pejabat Mardi Kucing Sarawak. On the way to Santubong. Pejabat. Sekarang baru dah baru sembahyang lah. Makanan je. Boleh tak? Ya. Bandar Semaliang Commercial Center. Sini dah tempat ambil satu lepak dulu. Man pergi Monster man. Ni Monster man ni. Iya dah jual. Butterfly git man. I'm a butterfly man. Si Daul mau jadi butterfly. Iya dah. Butterfly. Alhamdulillah kita dah sampai di Pasir Panjang Putrajaya Kuching. Macam si Rami jak sidak datang hari tu. Nak maka hari tu hari cuti bah, hari Good Friday. Kami disambut oleh seekor kucing warna oranye. Kuning ke oranye? Putih belang-belang. Sukalah sudah. Mat! Ya? He's a cutie kitten. Look at it. Funny. Ya. Tapi kau datang awal kan tu ada orang. Duduk spot je tak? Usman duduk spot lah. Duduk spot je. Aisyah, betul dekat suara tu Aisyah. Dia geli. Sebenarnya tadi kami sampai di Pasir Panjang Beach ini dalam pukul 9 suku dan nampaknya pada hari ini, hari Jumaat 18 April 2025 tidaklah begitu ramai pengunjung-pengunjung ke sini
walaupun hari ini ialah hari cuti Good Friday di Sarawak. Sebenarnya di tempat ini cantik dan ada pembangunan yang tengah berjalan di bahagian atas sedikit daripada pantai ini. Mungkin sedikit waktu nanti kalau berkunjung ke sini, mungkin banyak perubahan yang akan kita dapati. Kira angin pula. Angin yang mengalir ke situ. Muntah lari ke sini kali jadi. Lebih. Kita boleh pas kereta dah. Oh, ya lah. Stok deh. Ya lah, kami ingat di Padang. Water! I saw a crew! It's a crew. Water. And then Kelby dig. Need more flower. Is this the flower? Gigi pantainya kelihatan agak panjang. Lihatlah dalam foto ini. Dan Pak Nek biasa lari daripada hujung sana ke sini. Memang meletihkan juga, ya, jauh sebenarnya. Dan pemandangan dengan latar belakang kan Gunung Sentubung daripada jauh di sana memang sedikit memukau masa berjalan-jalan di tepi air ini. Airnya nampak bersih ketika menghempas di pantai, walaupun ada tempat-tempatnya ada sedikit keladak yang bercampur gaul dengan air yang menghempas di pantai di sini. Mungkin benda ini sama di mana pantai sekalipun di tempat yang berdepan dengan South China Sea. Mungkin ada kotoran-kotoran yang datang daripada bahagian daratan yang hanyut ke muara, kemudian dibawa gelombang balik ke pantai, kemudian hantar serpihan-serpihan dan kotoran-kotoran itu semula. Kalau kita lihat pantai di sini, pantainya agak cantik, putih-putih pasirnya nampak putih ke kuning-kuningan, walaupun sedikit tidak terurus. Pantainya banyak kayu dan sampah sarap, tetapi kalau diberi sedikit perhatian seperti setu ketika dulu saya biasa ke sini, nampaknya lebih tersusun. Tempat ini nampak banyak potensi memandangkan ia dekat dengan Bandar Raya Kuching, iaitu dalam 20 hingga 30 km driving sudah sampai ke tempat ini. Mungkin ada sahabat-sahabat yang bertanya, tempat ini ada tandas ke? Tempat ini ada air bersih ke? Untuk kita mandi dan cuci-cuci selepas mandi dengan air laut yang masin. Ya, ada. Semua itu ada. Tandasnya ada, dan jangan risau, tandasnya agak banyak untuk perempuan dan lelaki diasingkan. Dan air bersih daripada pipe juga ada untuk kita cuci badan dan membersihkan daripada air masin di laut. Samping itu juga kita ada tapak untuk berkemah buat ketika ini. Sama ada kita membawa kemah kita sendiri ataupun kita boleh menyewa kemah di sini. Dan Pak Nek rasa ini satu perkara yang positif dan baguslah, sebab kita ada option, ada pilihan sama ada nak bawa dan guna kemah sendiri atau menggunakan kemah dia orang dengan sedikit bayaran. Mungkin lain kali kita boleh cuba salah satu daripada option berkenaan. Mungkin itu lebih
seronok dan kita boleh lebih santai bermalam dan memakan masa yang lebih panjang untuk bercerita lebih banyak lagi tentang pantai Pasir Panjang. Sebenarnya tidak jauh daripada pantai Pasir Panjang ini ialah nelayan Kampung Bunta ni. Di situ banyak juga ikan-ikan segar yang mendarat dan kita boleh membeli ikan-ikan segar di situ. Kemudian daripada Kampung Bunta, kalau kita terus lagi memandu dan kita terus ke Kampung Sentubong, dan di Kampung Sentubong pun ada juga pantai yang cantik, dan di belakang Kampung Sentubong ialah Gunung Sentubong yang popular dengan lagu Puteri Sentubong. Pasir juga, bukan pun pasir. Oma. Kita nak kemas kan? Selipar, pasal selipar. Oma. Si Oma yang berumur dalam 4 tahun dan adik kepada Aisyah yang lebih suka memilih untuk mandi berbanding dengan Oma yang suka berlari-lari di daratan, dan sibuk juga ayah dan ibunya mengejar si Oma. Tapi apa nak kata, masing-masing punya karakter dan kesukaan masing-masing. Dan Oma lebih suka bermain dengan gadgetnya seperti ini. Kalau dapat gadget, beginilah. Dia akan seronok dan fokus kepada gadget. Dia tak kisahlah dengan apa yang lain yang ada di sisinya. Setelah hampir 2 jam berada di pantai ini, kami pun rasa decided untuk balik dulu. Kalau nak pun nanti lain kali kita sambung lagi tempat ini. Hari ini ialah hari Jumaat dan rasanya memang sempatlah untuk solat Jumaat di masjid yang berdekatan. Alhamdulillah lah, mereka semua seronok berlibur di pantai Pasir Panjang yang sesuai untuk dikunjungi sebab dekat dengan Bandaraya Kuching. Hingga ke satu hari dan masa yang lain, terima kasih kerana berkunjung ke MRBand Channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.